Hai, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi. Okay, kali ni kita akan share lah ilmu tau. Macam mana kita nak tahu kita ni ada tombong ataupun kita ada tombong tahap berapa. Okay, stage berapa? 1, 2, 3 atau 4. Okay, macam mana kita nak check cara dia tu, kita pun kena tahu. Tak, kita nak check, kita tak boleh baring. Bila baring, contohnya tombong awak ni tahap 2. Bila awak baring, dia akan naik. Dapat keputusan yang tepat lah, bacaan dia yang tepat lah. Okay, apa tu, untuk kita nak check juga, kita kena pastikan tangan kita bersih lah dan juga kuku ni pendek, takut luka nanti. Dan untuk yang orang nak check juga, hanya orang yang dah berkahwin. Okay, macam mana cara, jom kita belajar. Okay, ini adalah cik bunga awak lah bahagian depan. Kita panggil bunga mawar lah untuk mudahkan awak faham. Okay, ni jari tak? Okay, awak masukkan jari ke dalam bunga awak, bunga mawar ni, dan jika semua jari awak ni boleh masuk dan hujung jari tu ada rasa daging, maknanya awak tak ada tombong. Okey, kat sini pula, daripada atas sini sampai ke sini boleh masuk dalam cik bunga awak lah, bunga mawar tu, dan hujung ni baru tersentuh rasa daging, maknanya awak tak ada tombong. Okey je lah. Okey. Okey, ni bunga mawar awak, jari. Jika awak masuk jari awak tapi sampai saja kat sini, hujung jari tu baru rasa daging. Rasa daging maknanya daripada atas sampai ke sini. Daripada atas sampai ke sini, ada masuk dalam cik bunga awak dan hujung ni baru tersentuh daging, maknanya awak dah ada stage 1. Tombol awak tahap 1. Okey, jelas? Okey. Jika awak masukkan jari dan sedikit saja boleh masuk, hujung jari tu tersentuh rasa daging, ada daging, macam ni. Pada atas ni sampai ke sini. Duduk dalam, daripada atas sampai ke sini saja boleh masuk dalam bunga mawar, dan hujung ni baru rasa tersentuh daging, maknanya awak ada tombol stage 2 lah, tahap 2. Okey je lah. Tapi kalau awak tak masuk pun lagi jari, awak basuh kecil pada atas turun ke bawah macam ni, bahagian depan cik bunga mawar tu, awak dah rasa dah daging. Rasa dah tersentuh dah daging, maknanya tombol awak dah tahap 3 lah, stage 3. Tapi yang stage 4 tu keluar semua. Bergayut macam ni. Tu dah tahap 4. Dah susah dah untuk kita ikhtiar. Okey, jelas setakat ni. Okey, terima kasih kerana sudi dengar, dan awak nak tahu lebih detail, awak boleh dengar ke video seterusnya. Okey, terima kasih, bye.